So nampak belting dia tu apa dah jadi, dia dah makan, dia dah haus, dah siap meretak dah. Okay. Hai, selamat pagi, apa khabar semua? Baik, so hari ni kita ada sebiji kereta Pro 2 Azia. Okay, baik, so Pro 2 Azia ni apa problem dia? Dia kata bila dia tengah jalan, bahagian belting dia tu ada bunyi. Baik, so bila kita pun tanya dengan owner pun kata tak pernah tukar belting. Dan inilah keadaan belting dia. So nampak belting dia tu apa dah jadi, dia dah makan, dia dah haus, dah siap meretak dah. Okay, so bila jadi macam ni, beg ni akan hasilkan bunyi lah sebab dia akan ada slipping di sini. Okay, dan bahaya juga kalau kita tak tukar beg ni sebab beg ni akan menggerakkan kita punya water pump dan juga alternator semua. Baik, so solution masalah ni kita suggest pada owner untuk tukar belting yang baru. So ini belting baru, nampak? Nampak berapa cantik dia, tebal dia punya garisan alu-alu dia semua. Okay, so dah siap sambat, selesai masalah. Baik, bagi korang yang ada masalah sama macam ni, nak check apa-apa masalah lain, boleh datang check kami di Fizi Motorsport Samin Lamun Ipoh. Okay, bye-bye.